Pada usia 23 tahun, Danish Hosman Abdul Rahman mencipta perhatian apabila muncul sebagai calon termuda yang bertanding di kerusi Dun Johor Lama dalam PRN Johor. Menurut beliau, semangat dan keteguhan perjuangan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi inspirasi utama yang mendorongnya memilih jalan politik sejak usia muda. Malah, beliau menganggap pengerusi Pakatan Harapan itu sebagai kompas politik yang kekal istiqamah memperjuangkan nasib rakyat walaupun berdepan pelbagai cabaran. Sejujurnya, idola saya cuma seorang saja dalam politik ini, Datuk Seri Anwar. Kita tengok kerjaya politik beliau dari mula adalah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat sehingga dibuang jawatan dan dipenjarakan. Saya datang pada zaman ekonomi lebih stabil dan ringgit semakin baik. Saya tidak merasai kesusahan dilalui beliau, namun saya sangat menghormati beliau yang bertahan selama puluhan tahun demi memperjuangkan rakyat, katanya dalam temu bual eksklusif bersama bernama Hari Ini. Penuntut ijazah sarjana teknologi maklumat di Universiti Tun Hussein On Malaysia itu berkata, minatnya terhadap politik bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan. Danish turut berkongsi bahawa minatnya terhadap politik dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang aktif dalam bidang tersebut sejak beliau masih kecil. Saya lahir dalam keluarga politik. Datuk saya adalah ketua UMNO, manakala bapa pula ketua PKR cabang Pontian selama 10 tahun. Saya dibesarkan dalam suasana yang sentiasa didedahkan mengenai politik, ekonomi dan masalah rakyat. Dari situlah timbulnya minat saya untuk menceburi politik, katanya. Mengulas tanggapan terhadap usianya yang masih muda, beliau melihat ia sebagai satu kelebihan untuk membawa idea dan pendekatan baharu kepada rakyat. Idea baharu kita boleh beri, pengalaman lama kita boleh bawa, tetapi apa-apa pun matlamat utama kita ialah menjadi seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang bekerja dan mendengar isu rakyat. Itu yang penting, katanya. Walaupun bakal berdepan calon-calon berpengalaman di Dun Johor Lama, Danish tetap yakin rakyat mampu membuat penilaian sendiri berdasarkan prestasi dan tawaran setiap parti. Sekarang zaman internet, mereka boleh mencari sendiri maklumat dan melihat sendiri perkembangan di luar. Mereka boleh menilai mana yang baik dan mana yang tidak. InsyaAllah PH masih ada harapan di sini dan saya akan bertemu seramai mungkin pengundi untuk mendengar sendiri masalah mereka, katanya.